Assalamualaikum guys. Apa khabar korang semua? Lama aku tak buat on-board dekat atas motor. Memang lama lah. Sebab apa? Aku masih lagi belum upgrade kamera ataupun beli bateri ke. Jadi hari ni aku nak buat ujian lain sekali lah untuk kamera ni masih boleh digunakan ataupun tidak. Sebab apa? Untuk video yang lepas aku macam kurang puas hati. Okay. Ini aku balik kerja lah. Biasa lah aku akan rekod video on board ni. Selalunya sebelum-sebelum ni pun time aku balik kerja lah. Sekarang ni dah bulan Ramadan kan. Tadi lepas buka puasa baru balik lah. Hari ni 21 bulan Mac, bersamaan puasa Ramadan. Tak ingat lah. Tapi lagi seminggu lagi lah nak raya. Dah dekat-dekat nak raya dah guys. Dah dekat nak raya pun aku tak ada update apa-apa sangat lah. Macam biasa aku tunggu untuk Honda RS ni bulan 8 ni lah. Sampai bulan 8 ni kita tengok lah apa yang kita boleh buat. Tempat minta ada, tak pakai. Lepas tu orang tengah lampu hijau dia melintas. Bodoh okey. Jadi okay guys, harap lepas raya boleh lah dapat kamera baru ke atau apa-apa kan. Yang aku cadang lepas raya mungkin aku nak buat ride lah. Aku nak ride solo ataupun kalau ada siapa-siapa yang nak follow pun boleh kan. Tapi aku akan buat ride solo dulu lah. Ataupun aku berdua dengan isteri aku macam mana kan. Lokasi belum pasti lagi nak ke mana. Mungkin akan main bahagian-bahagian utara dulu lah. Tengok anjing dia macam tu je. Tengok lah, mungkin ride ke Perak ke mana-mana yang terdekat dulu lah kan. Untuk sebab apa aku dah lama lah tak ride jauh-jauh lah. Last aku rasa aku ride jauh yang aku pergi Sotong Buncit tu dekat Kedah tu. Kalau korang belum tengok video tu, korang boleh tengok lah. Aku letak link dekat atas ni. Letak link kat atas ni. Nanti korang boleh tengok lah. Pergi Sotong Buncit Jahat guys. Dekat Gurun Kedah. Buat video on board ni saja nak melepas rindu lah kan. Sebab apa memang macam ni aku ni mulanya dengan buat on board. Jadi semuanya sekarang tak ada topik nak cerita lah untuk on board ni. Sebab apa nak kata ride ke. Gaya macam duduk simpang slow-slow buat apa. Itu street banyak tu. Cumanya aku cadangan tu nak pergi ride lah. Tapi ikut firasat aku lah, motor aku ni dia kena overhaul lah.
dia bahagian kelas tu dah ada bunyi pelik. Sebab apa, sebelum ni aku ingat dia bunyi rebate mangkuk kelas tu. Aku dah buat dah rebate tu. Lepas buat rebate mangkuk kelas tu, bunyi tu makin kuat tau. Tarik kelas hilang. Jadi aku tak boleh nak kata rebate mangkuk kelas lagi dah. Sebab apa, mangkuk kelas tu rebate dah tukar guys. Yang aku suspect dia mungkin bearing crankcase yang dekat gearbox punya, ataupun dia punya primary gear tu dekat mangkuk kelas punya gigi tu dengan yang gigi dekat one way tu. Mungkin gigi tu yang problem Jadi bila kita berhenti, kita dalam idle tu, dia timing jadi gila kan, sebab dia enjin tu jadi gegar. Cumanya kalau kata balancer jalan laju baru gegar tau. Yang ni tak, bila berhenti tu dia gegar dah. Tak semestinya bila enjin RS ni gegar, balancer yang problem tau. Tapi bila dah overhaul, buatlah sekali balancer punya kan. Tapi itulah bajet tu tak cukup lagi. Harap-harapnya sebelum yang aku cadang nak buat ride tu, boleh lah overhaul dulu motor ni. Harap-harap macam tu lah. Tak ada nak aspek pun, cuma nak overhaul bagi sedap balik lah. Bunyi, tak ada bunyi teruk macam ni. Bila bunyi teruk macam ni, apa bunyi belah kelas ni, nak jalan jauh pun takut guys. Takut apa-apa hal. Lagi-lagi kalau kita nak ride solo kan, tak ada siapa follow, susah agak. Kalau kita ride engineer bajet sibuk-sibuk nak pergi jauh-jauh sikit, tak boleh lah. Takut. Sebab apa, dalam projek yang terdekat ni aku akan restore aku punya bini aku punya SRM e-bonus 110. Yang tu projek yang paling terdekat yang aku akan buat lepas raya. Dia bukan total restore lah, tapi restore bahagian luar-luaran tu lah. Macam tabel set ke apa semua, airbroker. Memang dah teruk motor tu. Sebab dia motor tu memang motor pelasahan lah. Dah buat luaran tu, nanti baru boleh buat dia punya enjin sikit-sikit. Kena buat top overhaul motor tu. Dia dah makan minyak hitam. Mungkin dia punya buah bocor ke kan, ataupun dia punya ring piston dah makan. Dia agak makan minyak hitam sikit lah. Tak sampai sebulan kena tukar minyak hitam ataupun top up lah. Tapi biasanya tukar. Kita tak suka lah top up ni. Top up ni dia kotor guys. Baik tukar, ada bajet tukar lah kan. Tapi itulah, nak kena buat luaran dulu. Sebab apa, bila kalau kata nak buat enjin dulu, nanti buka cover set tu mesti pecah ni, tak boleh pasang balik sebab dah reput. Dia sekali buka tu terus buang lah. Itu ori motor punya cover set tu. Motor tu dah dekat 20 tahun 20 tahun ada tu. Sebab apa, daripada sebelum aku kenal isteri aku, motor tu dia dah beli dah. Aku tak ingat lah tahun berapa dia beli, tapi dah mungkin 20 tahun lah anggaran aku. Dulu dia beli dekat arwah ayah dia, bagi arwah ayah dia pakai. Tapi sekarang dia yang pakai kan. Pakai pergi ambil hantar ambil anak sekolah, dengan hantar adik ipar aku pergi kerja kan. Jadi itulah projek yang terdekat lah nak buat. Nak restore motor dia sikit. Absorber dia, fork dia memang dah out dah guys. Memang kena ganti. Cover set tu kalau nanti aku tunjuk video lah, nanti dekat video yang akan datang, memang pecah-pecah teruk lah. Tapi motor tu memang tak pernah ada masalah lah enjin dia. Cuma sebelum dulu dia pernah overhaul lah, sebab arwah ayah dia tak jaga minyak hitam ni tak.
Jam-jam itu bawa sekali, lepas tu sampai sekarang tak pernah buka enjin. Itu mungkin basi bocor ke apa macam mana kan. Yang bersembang korang keluping si minyak tu. Pasal lama tak buat on board, dia jadi kekok sikit tau. Jadi kekok macam ni lah. Lupa dah berhenti si minyak. Padahal tadi dah lalu depan Shell lah ni. Lupa dah aku. Aduh, kita roll dulu. Dari sesi minyak dekat bandar baru, baru lagi patah balik lah. Cepat weh, lampu hijau. Lampu ni kalau dia dah merah lagi, dia dah merah, lama nunggu lah. Oh, dia dah kelip. Salah gitu dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau Malaya.